Orang tak sedia je, saya duduk dulu Okeylah. Sepanjang 3 hari boleh delete kan? Boleh delete. Okey, saya G22 28. Okey, nama saya hari inilah. Okey, sepanjang 3 hari menjalani kursus Bina Insan ni, apa yang saya nampak lah sebenarnya banyak benda yang saya dah lalui. So saya rasa tuan-puan semua dah sebut lah benda tu. Okay? Satu, kalau kita tengok teamwork, kalau kita kerja sebagai berpasukan, kita mesti ada matlamat. Dan kalau boleh kita tak perlulah kita nak bermasam muka, nak bercerita apa semua, kerana benda tu sebenarnya tak ke mana pun kita. Sebab macam Ustaz cakap, satu, enjoy lah. Akhir sekali kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia. Okay? Bila sama ada meninggal dunia kita itu hidup elok ke tak elok, kita tak tahu. Okay? Dengan satu lagi yang kedua, inilah yang 3C tu. Itu yang baguslah, competition, care, dan satu lagi confident. Itu bagus. Kalau bagi siapa yang first time dengar ke apa ke, kalau tuan-puan boleh praktikan benda tu, insya-Allah boleh berjaya dalam hidup. Tak semestinya di KFC, kalau berada tempat lain pun kalau pakai, insya-Allah tuan boleh berjaya lah. Apa yang boleh dibawa, insya-Allah kita akan mana-mana game apa yang sesuai, kalau akan datang, kalau boleh sesuai diadaptasikan di tempat kita akan insya-Allah akan reducekan lah benda tu. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.